Dan kita akan ke IJN bersama Fatin ini untuk perkembangan terbaru mengenai Fatin. Di sini, dan apa yang kami kongsikan visual ini, di mana jenazah Allahyarham baru sahaja dibawa keluar daripada pekarangan dan akan dibawa ke rumahnya dengan menaiki ambulans ini. Baik, difahamkan jenazah akan dibawa keluar ke rumah Allahyarham dan akan dikebumikan di Masjid Negara pada hari esok. Jenazah Allahyarham juga akan dikebumikan selepas waktu zuhur di Makam Pahlawan Masjid Negara. Baik, beginilah situasinya. Kami pengamal media dan juga ahli keluarga turut berada di sini bagi bersama-sama menyaksikan perjalanan terakhir dan juga memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Dan untuk makluman, tadi baru sahaja selesai sidang media bersama dengan bekas menteri dan juga menantu Hairi Jamaluddin yang memaklumkan pada hari esok jam 11 pagi hingga 1 petang jenazah akan ditempatkan di Dewan Solat Utama Masjid Negara bagi diberi penghormatan terakhir. Kemudian selepas solat zuhur akan diadakan solat jenazah dan seterusnya akan dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara. Dan orang awam khususnya yang bukan beragama Islam juga, jika ingin memberi penghormatan terakhir, diminta untuk mematuhi etika pemakaian ketika berada di Masjid Negara esok. Baik, kami tinggalkan anda dengan visual. Baik. Okey, baik. Baik, saya ingin ulang sekali lagi, pada hari esok jenazah akan dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara selepas waktu zuhur, dan orang ramai juga dibenarkan untuk hadir ke Masjid Negara esok bagi memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham bermula jam 11 pagi sehingga 1.30 tengah hari. Dan saya kira itu sahaja yang boleh saya kongsikan setakat ini. Sebarang perkembangan sudah pasti kami akan bawa kepada anda dari semasa ke semasa. Untuk itu, kembali semula ke Balai Berita Bangsa.